Ramai orang yang baru pencen atau orang kaya, bila dia ada ekstra 500,000 atau 1 juta, terus dia terfikir nak beli rumah lagi atau nak renovate rumah dia. Duit jadi batu. Rumah tu boleh sewa? Boleh. Penyewa dari syurga? Mungkin. Rumah tu boleh naik harga? Mungkin juga. Tengok location dekat mana lah. Tapi rumah tu, kalau berlaku apa-apa kepada pemiliknya, rumah tu boleh ke cair jadi duit dalam masa 14 hari ataupun 30 hari? Susah kan? Okay, sekarang bayangkan. Kalau duit 500,000 ataupun 1 juta tadi tu, kita tukar jadi satu aset yang lain. Bukan lagi aset batu, tapi aset tunai ataupun cash asset. Kita menggunakan fasiliti daripada takaful. Bergantung umur berapa, dengan 500,000 ataupun 1 juta tadi, bila kita dah tak ada nanti, waris terus dapat 3 juta ke 5 juta tunai, duit cash yang boleh guna terus dan guaranteed. Okey, tak payah tunggu harga rumah naik ataupun harga rumah turun, tak perlu jadi desperate seller, tak payah cari buyer, tak payah upah lawyer, tak payah masuk court dan sebagainya. Jadi, dari duit jadi batu, lebih baik duit memberanakkan jauh lebih banyak duit lagi. Amplify. Nampak tak? Okey, entah-entah banyak-banyak rumah yang ada tu nanti mungkin boleh menyusahkan waris. Tapi kalau aset tunai ni, waris boleh terus guna untuk apa-apa tujuan sekalipun. Macam mesin duit. Nampak tak? Okay. So, dari batu yang boleh menjadi usang, kita tukar jadi duit yang boleh terus guna. Okay. Jadi, kalau kita seorang yang bijak, kita bukan sekadar tambah hartanah, tapi kita menstrategikan simpanan-simpanan kita supaya boleh terus berkembang walaupun kita dah tak ada nanti. Okey abang, kalau abang nak tahu macam mana strategi ni berfungsi, simple je. Jom kita sembang-sembang. DM saya, like, favorite dan follow media sosial saya ni untuk saya kongsikan lebih banyak idea-idea yang luar biasa seperti ini. Macam? Okey tak?